Okey, jom kita tengok pokok salak. Tadi tengok ada macam ada buah salak. Kita tengok. Oh, tu. Tu ada. Rezeki kan, rezeki. Kita ambil buah salak. Aduh, aku tak. Durinya, duri. Okey, dah dapat. Buah salak. Okey, ni buah salak kampung. Ni jenis warna merah kan. Sini pun ada kan. Tu. Kita tengok buah salak sedap ni. Tapi buah salak dia isi dia nipis. Dia tak macam buah salak yang orang jual tu kan. Yang orang jual tu salak dia, salak jantung tu orang kahwin kan. Salak kahwin kan. Yang ni buah salak kampung. Dia masam sikit. Dia bukan dapat biji dia tu besar, isi dia nipis. Boleh lah. Masam sikit. Tak pun masak elok ke ni. Ya.